Sebab kita dah qualify dia melalui video. Daripada hook tu kita dah qualify dia. Tapi dekat soalan ni kalau you nak qualify lagi, leads tu akan jadi mahal nanti untuk top funnel. Kenapa leads tu kena murah dekat top funnel? Supaya leads you banyak, nanti you boleh follow up. Sebab satu leads tu sangat berharga. Walaupun dia belum ready nak beli, tapi dia sangat berharga. So jangan letak soalan-soalan yang panjang-panjang, tanya nak beli kereta apa, rumah apa, tak perlu. Tapi kalau you buat free course tak ada masalah lah. Sebab you tak nak semua orang masuk. Sebab free course tak ada cost. Bila kita buat ads ni, kita nak optimize kita punya cost ni. Kita nak paling murah leads tu. Okay, kita pilih. Okay, yang ni dia isi-isi. Okay, thank you page ni ada button WhatsApp kat bawah ni. Okay, macam biasa. Okay, kita preview dulu kita punya form. Okay, diisi nama, nombor phone, email. So, kalau dia nak cepat, yang kelojoh, memang sekarang juga nak WhatsApp, dia akan tekan lah.